Kita mulakan jam ini dengan satu perbincangan yang menarik, saya kira. Saya nak mulakan sedikit dengan satu situasi. Saya selalu juga pergi farmasi kalau ada apa-apa alahan demam dan sebagainya. Farmasi, soalan pertama dia akan, awak ada alahan ubat ataupun tidak? Okey, itu soalan yang selalu kita dengar lah. Betul. Awak, ataupun kalau kita pergi klinik, doktor akan tanya history kita. Itu biasa. Awak ada alahan ubat ataupun tidak? Jadi kita nak tahu apakah situasi alahan ubat yang berlaku kepada manusia ini. Dan kenapa soalan itu diajukan kepada kita. Jadi ini hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan perkara itu, apakah antara rentetan yang mungkin berlaku, kesan daripada alahan ubat tersebut. Bersama dengan kita di studio saya kenalkan Dr. Sabrina Abdul Wahab, selaku pakar perunding perubatan dan pakar kulit dermatologis UiTM Private Specialist Center. Selamat pagi, doktor. Selamat pagi. Baiklah, tadi saya sebut sikit berkenaan dengan situasi yang farmasis akan tanya doktor katanya ada alahan ubat ataupun tidak. Sebelum kita pergi kepada yang lebih dalam, ini sindrom Steven Johnson kan? Okey, tapi sebelum itu kita mengenal sindrom alahan ubat itu. Bagaimana ia berlaku kepada badan manusia? Okey, dia sebenarnya tindakan reaksi imun sistem ya. Contohnya kita kata alahan ubat ni dia boleh muncul sebagai ruam ataupun gegata, ataupun juga keadaan yang lebih serius lah seperti badan tu melecur. Yang itu kita kata dalam kes Steven Johnson syndrome. Boleh melibatkan mata, luka-luka pada bibir ataupun kawasan sulit dan juga boleh melibatkan organ-organ dalaman. Jadi keadaan ini lebih serius dan perlu dirawat di hospital. Yang itu pentingnya kita detect ya. Semua golongan boleh terkena ke alahan ubat ini. Maksud saya kanak-kanak, dewasa ataupun bagaimana? Betul. Jadi kanak-kanak boleh, dewasa boleh, tapi dia lebih kepada juga golongan yang terkesan lah. Contohnya golongan sangat dewasa ataupun kanak-kanak yang berisiko juga ya. Jadi doktor, bagaimana untuk kita nak ketahui bahawasanya kita ada alahan kepada satu jenis ubat tersebut? Okey, pertama sekali kita perlu identify kan apa kita punya history alahan. Doktor first sekali akan tanya adakah kita ada alahan ubat ya. Jadi daripada rekod kita, adakah kita pernah ada reaksi, contohnya naik ruam-ruam badan ataupun naik bengkak, gegata. Contohnya ada pesakit ada bengkak mata, bengkak bibir yang kita panggil angioedema. Dan apabila keadaan itu lebih serius seperti Steven Johnson syndrome, ia akan melibatkan organ dalaman juga ya. Kita boleh tengok bahagian contohnya di gambar raja ya. Dia ada gambar melibatkan kulit. Seperti melecur dan juga boleh lepuh-lepuh pada kulit. Itu adalah yang dah severe lah, yang teruk kan? Bila severe dan acute, dia boleh jadi dipanggil Steven Johnson syndrome. Adakah mereka ini terus terkena severe ataupun dia melalui peringkat? Mild, lepas tu baru severe atau bagaimana doktor? Okey, jadinya dia boleh bermula dengan simptom biasa. Contohnya pesakit baru diberi ubat yang baru dan tidak dapat dikenal pasti yang ubat ni pernah ada alahan ke tidak ya. Jadi dia akan start mula-mula dengan demam ataupun rasa sakit tekak, sakit mata. Dan tiba-tiba naik satu ruam di badan, kemerahan lah mula-mulanya. Dan dia merebak menjadi seperti lepuh-lepuh, melibatkan mata dan juga lepuh-lepuh ni boleh melibatkan bahagian badan lebih kepada bahagian anggota ya. Adakah ia tertumpu kepada jenis-jenis ubat? Macam kalau tengok keratan berita tadi adalah alahan antibiotik ataupun ubat-ubat lain pada kanak-kanak tadi. Untuk ubatan-ubatan, antibiotik adalah satu yang sering berlaku dalam Steven Johnson syndrome. Ubat-ubat lain contohnya seperti ubat gout ataupun ubat tahan sakit dan juga ubat sawan yang jadi kita kategori yang lebih kerap berlakunya Steven Johnson syndrome. Jadi di sini ia melibatkan penyakit autoimun ataupun bagaimana doktor sebenarnya kalau kita nak kaitkan supaya kita fahami dengan lebih dalam lagi. Jadi dia reaksi badan kita terhadap ubat tersebut dalam keadaan reaksi itu lebih daripada normal lah. Jadi badan kita respon dan mendapat hypersensitivity. Dan kulit itu sendiri akan sel tu mati dan dia jadi mula seperti tanggal ataupun terkupit menggelupas lepuh menggelupas. Yang bahayanya ialah bila terlibat dalam organ-organ kita dalaman terlibat bahagian mata, saluran pernafasan, saluran mukosa. Dan yang paling kerap berlaku ialah di kawasan bibir. Jadi akan dapat luka di bahagian bibir. Itu keadaan yang serius. Berapa lama kesan itu dapat diketahui selepas mengambil ubat? Okey, dia jangka masa dia setelah makan ubat tu boleh beberapa hari hingga beberapa minggu. Jadi yang pentingnya kita tahu ubat tu tidak pernah dikenal pasti alahan ataupun
pernah dikenal pasti alahan ataupun tidak dimaklumkan kepada doktor. Jadi dia tidak semestinya ubat tu disalah beri. Ubat tu mungkin juga dos yang biasa, cuma tidak diketahui alahannya. Jadi itu adalah satu yang biasanya kita akan panggil kecemasan perubatan bila berlaku di hospital. Okey. Bergantung kepada tubuh badan masing-masing lah doktor, betul. kan? Ya betul, respons dia lebih daripada orang yang mungkin makan ubat tiada respons kan. Ini dia akan respons menyebabkan naik ruam dan juga naik pada luka-luka itulah yang bahagian serius tu. Langkah yang mereka perlu ambil kalau simptom-simptom itu sudah pun nampak di badan mereka. Apa? Okey, jadi langkah-langkah yang perlu diambil ialah segera ke hospital kerana dia adalah kecemasan perubatan. Pertama sekali kita sebagai doktor pakar kulit, kita juga tidak mahu menerima kes yang serius yang mana kita ada concern kan. Jadi kita akan tindak segera. Betul. Kita akan rujuk juga kepada pada pakar bios, kepada multidisiplin yang lain. Contohnya, sekiranya melibatkan paru-paru ataupun perlu rawatan rapi, kita akan rujuk kepada pakar bios untuk rawatan di ICU dan sebagainya. Dan juga kita akan multidisciplinary case ni, iaitu dia akan melibatkan pakar pembedahan plastik, sekiranya pelibatan kulit tu ekstensif ya. Jadi dia memang perlu dirawat di unit rawatan rapi. Kita akan lakukan rawatan luka, pemberian cecair dan juga pemberian ubat-ubatan dengan segera untuk memberhentikan kesan ubat tersebut, reaksi tersebut. Ya, reaksi. Tapi yang penting sekali sebenarnya ialah berhenti ubat tersebut. Okey. Dia kena ada je kesan tersebut, simptom tersebut kena berhenti dahulu. Betul. Jadi yang pertama sekali kita berhenti ubat yang kita suspek dan kemudian segera ke hospital kerana ini adalah kecemasan ya. Kecemasan dan ada risiko juga yang boleh melibatkan organ dalaman dan kematian juga ya. Dia risiko dia tinggi. Ya, itu adalah senario yang paling teruklah. Boleh dikongsikan juga doktor. Jadi bila kita dapati perkara itu, apa antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan? Sebagai contoh, kalau tadi doktor terangkan tadi kita stop ubat. Kemudian yang kedua, apa yang perlu untuk kita lakukan? Mungkin ahli keluarga, sebab perkara ini juga mungkin berlaku kepada anak-anak kecil yang tak tahu bagaimana nak memberi respon ataupun untuk berkongsi berkenaan perkara ini. Jadi langkah pertama yang boleh dilakukan oleh ibu bapa tersebut juga. Okey, disebabkan kes ini adalah kes serius. Sekiranya ada ruam yang baru selepas makan ubat, contohnya dalam tempoh kita bagi contohlah kanak-kanak yang dapat demam dan diberikan antibiotik. Dalam tempoh ubatan diberikan tu dia nampak ada naik ruam baru. Jadi kita perlu tengok ruam tu perlu segera ke hospital. Sekiranya nampak ada respons seperti lepuh-lepuh ataupun penlibatan bahagian mata ataupun yang pertama sekali bibir atau kawasan sulit, itu adalah kecemasan dan perlu ke hospital besar lah. Kecemasan terus Ya, betul. Kecemasan. Wow. Adakah selepas rawatan diberikan dan kebanyakan kes yang doktor handle sembuh, adakah mereka selepas itu mereka akan boleh konsum ubat tersebut ataupun ubat tersebut akan ditukar kepada ubat-ubatan lain? Jadi kita akan berikan kad alahan dan kita perlu juga laporkan kepada farmasi tentang alahan ubat tersebut. Jadi dia biasanya akan kumpulkan laporan tentang alahan sebagai rekod. Contohnya antibiotik tertentu ada alahan kepada antibiotik ataupun alahan kepada sawan. Jadi rekod ni akan dia panggil kita ada statistik lah untuk di negara kita untuk statistik. Cuma yang penting sekali ialah pesakit tersebut perlu tahu alahan dan juga maklum kepada doktor. Setiap kali berjumpa kerana yang ubat ni tidak boleh beri semula lah. Okey, cuma kita juga nak fahamlah berkenaan dengan pemberian ubat dan juga penggunaan ubat ini. Adakah pesakit yang telah pun sembuh daripada rawatan tadi tu ada kemungkinan untuk alahan kepada ubatan yang lain kerana sistem imun itu sudah pun lemah terhadap sesuatu jenis ubat? Ini soalan yang serius jugalah, kita ambil berat soalan ni kerana dia ada boleh cross reaction tentang ubat-ubatan lain. Jadi biasanya kita akan berbincang dengan farmasi, tengok di mana ubat yang mana boleh react dengan ubat-ubatan lain. Jadi yang ini perkara yang penting yang kita perlu pantau. Di peringkat antara doktor dengan farmasi. Ya, betul.
Maksudnya sesuatu kes itu unik lah, akan di-attend secara unik. Maksudnya secara spesifik kepada pesakit kita tersebut. akan go through list ubat, ataupun interaksi sesama ubat, dan adakah dos tu ada kenaikan dos ataupun dos tu diberi maknanya dalam keadaan berapa hari ataupun berapa minggu, kan ada dos yang perlu lama. Betul. Jadi ini adalah benda-benda yang kita perlu tengok patient tu dapat reaction ke tak kepada dos-dos tertentu lah. Jadi kalau golongan warga emas, mereka biasanya mengambil pelbagai jenis ubat-ubatan. Banyak. Kan? Jadi bila mungkin ada reaksi kepada alahan kepada satu jenis ubat itu, adakah ia juga akan memberi kesan kepada ubat-ubatan yang lain yang mereka perlu untuk ambil? Ya. Okey, jadinya yang biasanya kita akan go through this dengan pharmacist ubat-ubatan dan list ubatan. Jadi kita akan tengok apa interaksi ubat. Cuma kita akan fokus kepada grup ubat yang dia ada alahan. Contohnya antibiotik ni daripada grup tertentu ya. Jadi kita cuba elakkan antibiotik dalam grup tertentu tu. Dan semestinya ubat tu sendirilah dia. Okey. Menarik untuk kita ketahui. Jadi adakah rawatan yang akan dijalankan kepada pesakit-pesakit yang terkena dengan SJS ini dia berbeza. Contohnya kepada golongan warga emas tadi, acute lah, dengan berbanding dengan golongan kanak-kanak dan juga golongan dewasa biasa. Dari segi rawatan tu bagaimana? Ada perbezaan tak, doktor? Dia perbezaan ni dari jenis cara kita approach case tu lah. Contohnya bila kita kata multidisciplinary kan, case tu akan bersama doktor pakar kanak-kanak untuk sakit kanak-kanak. Saya sebagai pakar kulit akan bekerjasama dengan doktor pakar kanak-kanak untuk menguruskan kes Steven Johnson dalam golongan ini. Dan dewasa ialah pakar perubatan dewasa bersama pakar kulit. Ada kemungkinan alahan kepada suplemen, sebab masyarakat kita kan banyak ambil suplemen, makanan tambahan kan? Ada ya, betul. Ada chances. Jadi ini adalah consider ubat-ubatan jugalah, ubat-ubatan tradisional. Jadi ini adalah kita follow records yang adalah ada sakit yang punya alahan kepada ubat-ubat tradisional ataupun kita tidak kenal pasti apa sebab Steven Johnson ni berlaku. Itu pun mungkin berlaku. Mungkin berlaku juga. Ya. Wow. Okey. Itu dia, banyak sebenarnya kemungkinan yang boleh berlaku. Jadi apapun itu pentingnya untuk kita mengetahui apakah antara alahan mungkin badan kita alah kepada satu ubat tersebut ada sebabnya ditanyakan oleh farmasis kerana kesannya akan beri kesan yang teruk pada diri kita maupun anak-anak. Jadi perlu untuk kita ketahui berkenaan dengan perkara ini. Terima kasih kita ucapkan kepada tamu kami iaitu Dr. Sabrina Abdul Wahab selaku pakar perunding, perubatan dan pakar kulit dermatologis UiTM Private Specialist Center. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih kerana menjaya.